Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terutama pelajar-pelajar semata lelaki di Singapura dan juga semata lelaki di Malaysia. Pada petang ni saya luangkan masa sedikit untuk terangkan asas membaca siri 3 yang kita pelajari di semata lelaki, dan siri 3 ini ialah siri yang terakhir. Dan insyaAllah bila kita dah habis siri 3 dengan baik, kita akan membaca Al-Quran, yang bermakna kita dah boleh baca Al-Quran insya-Allah. Dan petang ini sesiapa yang ada masa free boleh sambil-sambil untuk mendengar dan latihan insya-Allah. Untuk seterusnya live ini akan ada dalam Facebook kita, dalam page Semata Lelaki. Dan untuk puan-puan atau tuan-tuan yang nak latihan, praktis pelajaran ini sebelum baca di dalam kelas masing-masing, boleh rujuk dalam rakaman ini insya-Allah. Rakaman ini akan kita gunakan untuk praktis, untuk tahu cara nak membaca, dan kita latihan, dan insya-Allah kita faham dan kita dapat baca di dalam kelas masing-masing insya-Allah. Baik, petang-petang ni mungkin dengan cuaca yang agak panas sedikit, mungkin ada ramai yang tengah bekerja tapi boleh sambil-sambil mendengar. Dan pada yang petang ini tak ada aktiviti, bolehlah sambil-sambil untuk latihan, sebab dah ramai yang minta untuk saya rakam latihan ini untuk praktis dapat panduan. Sebab untuk asas membaca Semata Lelaki siri 3 kita tak ada dalam YouTube, kita rakam dalam Facebook. Untuk siri 1 dan 2 ada di dalam YouTube. Perlunya untuk kita praktis dulu sebenarnya, untuk kita dapat faham sebelum kita baca dengan guru, dengan ustazah ataupun ustaz di dalam kelas. Sebab konsep kita belajar mengaji ini sebenarnya ada pada diri kita. Kita perlu ada banyak masa untuk latihan sendiri, dan seminggu sekali kita membaca di dalam kelas. Jadi bila kita membaca di dalam kelas, maka dapatlah kita faham. Kita dah tahu sebab kita dah praktis. Jadi untuk praktis, untuk latihan sebelum baca dalam kelas, kita ada panduan rakaman siri 1, 2 dalam YouTube, dan siri 3 insya-Allah di dalam Facebook ini. Baik, Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Puan Saudah, Puan Hayati, Puan Raimah, semoga semua dirahmati Allah. Semoga usaha kita semua sentiasa dimudahkan Allah, sebab untuk dapat luangkan masa membaca Al-Quran, untuk dapat luangkan masa belajar, apatah lagi belajar. Orang yang dah pandai membaca Al-Quran pun nak dapat luangkan masa itu bukan mudah. Apatah lagi nak belajar. Orang yang tak pandai lagi nak belajar membaca Al-Quran, nak luangkan masa, itu adalah satu perkara yang bukan sesiapa boleh buat. Sebab ianya mestilah insya-Allah datang daripada Allah. Bila kita terpilih untuk ada tersentuh di hati kita untuk mahu belajar, yakinlah itu adalah pilihan Allah. Bukan sebab kita yang mahu. Kita berusaha, tetapi
benda yang menjadikan kita mahu itu datangnya mestilah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila hati kita Allah dah beri satu niat tu, Allah dah beri satu kesedaran pada diri kita, maka cepat-cepatlah buat, cepat-cepatlah jalankan. Bila rasa nak mengaji, bila rasa nak belajar mengaji, terus buat. Jangan tangguh-tangguh minggu depan, bulan depan. Nanti lama-lama Allah tarik benda tu dah tak ada dah dalam diri kita. Allah dah bagi pada kita benda tu. Allah dah bagi pada kita satu kesedaran. Allah dah bagi pada kita satu niat. Allah dah bagi pada kita buka satu ruang pula tu. Allah dah bagi kita 3 perkara. Pertama, kesedaran. Kita sedar. Mungkin masing-masing tuan-tuan puan-puan menghadapi situasi yang menjadikan sedar betapa diri ini perlu mengaji, betapa diri ini perlu belajar, betapa diri ini perlu luangkan masa baca Quran. Ada kesedaran-kesedaran tersebut pada diri masing-masing. Itu yang pertama Allah akan bagi. Tapi yang Allah tak bagi, tak ada. Ramai orang tak ada kesedaran akan perkara tersebut. Jadi bila kita dah dapat kesedaran untuk kena belajar. Ada orang datang kesedaran tu apabila menghadapi situasi contohnya kita nak baca Quran dalam bulan Ramadan, ataupun kita nak baca Quran untuk banyakkan ibadah, ataupun kita baca Quran untuk jaga diri daripada gangguan-gangguan, ataupun kita nak baca Quran untuk hidupkan rumah kita. Bila kita sedar benda tu, kita pun Allah, saya tak pandai baca Quran. Saya tak boleh baca Quran lah. Huruf pun saya tak kenal. Itulah di antara benda perkara-perkara yang datang memberikan kesedaran pada kita. Bila kita dah sedar benda tu, maka datanglah niat. Perkara yang kedua, Allah akan bagi niat. Kita nak niat nak untuk belajar. Saya kena belajar ni. Saya tak boleh tak tahu baca Quran. Macam mana saya nak ibadah kalau saya tak tahu? Macam mana saya nak jaga diri saya dengan ayat-ayat Allah, dengan ayat-ayat suci Al-Quran? Macam mana saya nak jaga diri, nak lindungi diri? Sebab ayat-ayat Al-Quran, kalamullah, adalah bacaan-bacaan, bukan sahaja ibadah, tapi ia adalah satu terapi untuk jaga kesihatan tubuh badan kita dan jaga diri kita daripada gangguan-gangguan. So bila kita sedar kita tak boleh baca, datanglah niat. Bila kita niat itu datang daripada Allah. Dan yang ketiganya adalah ruang. Bila dah ada niat, Allah bukakan ruang pada kita. Ruang untuk belajar dengan lebih mudah. Kadang kita dah niat, tapi kita tak nampak ruang yang mudah. Kita nak kena cari kelas, nak kena pergi kelas, nak kena cari guru, nak kena pergi, nak kena ada segala-galanya, dan menjadikan niat tersebut tak dapat kita buat, kita adakan. Sebab apa? Ruang yang tak ada yang mudah. Tapi bila dah nampak ada ruang yang mudah dengan online, dengan kita dapat guru yang memang terlatih, dengan guru yang memang amat mesra dengan kita. Sebab kadang kita ada ruang pun kita tak sesuai dengan diri kita. Mungkin guru yang garang, ataupun mungkin kaedah yang tak ada satu sistem. Mungkin dengan kaedah yang kita nampak macam sesiapa pun boleh buat. Maka kita tak nak. Tapi bila ada ruang yang kita nampak mudah, dan kita nampak ada sistem, dan kita nampak ada berkesinambungan, kita nampak ada satu proses kat situ, maka itu adalah ruang yang Allah mudahkan. Ada kesedaran, ada niat, ada ruang, maka laksanakan. Kita pula kena laksanakan, kena buat, dan insya-Allah itu adalah orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang terpilih dapat sentiasa dengan Al-Quran. Semoga puan-puan, tuan-tuan semuanya yang mendengar, dan juga terutama yang mengaji di Smart Talaki, saya mendoakan supaya benda ini kekal dalam diri kita. Jangan sekali-sekali Allah tarik. InsyaAllah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk saya mulakan penerangan pelajaran 3, bacaan mat ketika berhenti mat iwad. Sesiapa yang mendengar ini boleh share dulu. Kita ajak kawan-kawan. Kita dah ada kesedaran, dah ada niat, dah ada ruang. Cuba kita kongsikan pula pada orang lain, kawan-kawan. Mungkin dia
tak ada, belum terlintas lagi benda ni. Cuba kita jentik sedikit mereka. Kita jentik, mungkin mereka dah ada kesedaran tapi nantilah sebab tak ada orang jentik. Bila kita jentik dia, mungkin dia ada tempat lah, ada tempat mengaji. Ada mudah lah. Dia pun dah jadi join. Dah satu ibadah pada kita, dah sebabkan kita orang pun nak mengaji. Jadi puan-puan boleh share untuk dapat kawan-kawan terjentik hati dia untuk belajar baca Quran. Share kita punya kelas-kelas kita supaya mereka terjentik untuk dapat mahu belajar. Itu adalah ibadah pada kita. Orang tu mengaji, maka selagi dia mengaji, dapat juga pahala pada kita. Sebab kita telah menjadikan, mengingatkan pada mereka dan mereka dapat mengingatkan pula pada orang lain, maka berapa banyak kita dapat. Jadi Puan Saudah, Puan Hayati, Puan Raimah, Puan Nora, sila share untuk kawan-kawan mereka, jentik mereka untuk mahu belajar membaca Al-Quran. Dan saya nak mulakan dengan ucapan salam untuk saya maklum sesiapa daripada komuniti semata lelaki yang mendengar ini, maka jawablah salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puan-puan boleh jawab salam saya dalam komen dan share untuk kita jentik kawan-kawan kita, insya-Allah, dan juga like untuk dapat saya kenal siapa yang hadir untuk mendengar. Maka puan-puan boleh like di situ, share pada kawan-kawan dan komen jawab salam saya, insya-Allah. Semoga Allah mudahkan. Baik, kita mulakan bacaan mad ketika berhenti, iaitu mad iwad. Pada asas membaca Al-Quran siri 3 ini, kita maklum pada pelajar-pelajar perempuan yang dah masuk siri 3, untuk siri 3 kita belajar kenal tajwid. Kita belajar kenal tajwid. Kita belajar tahu macam mana nak membaca perkataan yang kita dah dapat faham membacanya, tetapi kita nak tahu macam mana ketika membacanya dalam Al-Quran yang kita perlu mengikut hukum tajwid. Dalam siri 1 dan siri 2 kita tidak belajar, tidak ada kalimah-kalimah Al-Quran yang kita baca dengan tajwid. Dalam siri 1 kita belajar kenal huruf, siri 2 kita belajar membaca perkataan. Dan siri 3 kita akan belajar membaca mengikut tajwid. Dan yang kali ini, rakaman kali ini adalah yang ketiga. Pelajaran yang ketiga iaitu mad iwad, ketika berhenti. Jadi kalau kita baca Quran, kita berhenti, ada hukum tajwid. Pada pelajaran 1, mad arid disukun ketika berhenti. Pelajaran kedua, mad lin ketika berhenti. Dan hari sekarang ini pelajaran ketiga bacaan mad ketika berhenti juga, iaitu mad iwad. Jadi ada 3 jenis mad yang ketika berhenti yang akan dalam siri 3 ni ada lagi. Ini yang ketiga, insya-Allah. Baik. Bacaan mad ketika berhenti iaitu mad iwad. Puan-puan dan tuan-tuan boleh share, dan pada yang baru masuk, yang mendengar, Puan Nora, walaupun kita dah boleh baca Al-Quran, mungkin pelajaran asas siri 3 ini dapat memantapkan lagi kefahaman kita tentang bacaan Al-Quran, dan juga mungkin boleh kita jadikan satu alat bantu penerangan kepada orang-orang yang kita tengah ajar, mungkin di rumah, anak-anak, ya, insya-Allah. Baik. Perkataan yang pertama adalah kita perhatikan perempuan yang siri 3 akan memulakan dengan mengeja dulu. Mim baris bawah mi, ha baris atas ha, ada alif, 2 harkat, ha, dal baris 2 atas dan, miha dan, miha dan. Jadi kita membaca kalimah yang penuh, perkataan penuhnya adalah mim baris bawah mi, ha baris atas ha, ada alif, ha, 2 harkat, guna jari, 1, 2. Ha, ini untuk basic asas. Untuk asas, kita ada mengeja macam ni pada siri 2. Dan dal baris 2 atas, dan, miha, dan. Okey, perlu kita ketahui, di dalam Al-Quran, bila kita baca Al-Quran nanti, puan-puan, bila baris 2 di atas, huruf itu adalah huruf yang ujung sekali, maka dia akan disertakan dengan alif kat sini. Dia akan ada alif.
Ya. Kalau kita baca Al-Quran nanti, puan-puan yang asas, yang basic, bila kita ada huruf terakhir yang baris 2 di atas, huruf terakhir, maka akan ada alif nanti. Kira alif ni bukan huruf terakhir lah. Alif ini dia mad. Mad untuk memanjangkan harakat. Tetapi pada kalimah, pada perkataan ini, dal baris 2 di atas, kita baca dan. Okay. Dan dia akan ada alif. Macam ni. Jim baris 2 atas, jan, ada alif. Dan juga di bawah. Ya, nanti kita akan baca contoh-contohnya. Okey, jadi setiap huruf yang terakhir baris 2 di atas mesti akan ada alif. Baik. Okey. Cara membacanya, perkataan ini bila kita membaca mihadan, dan baris 2 di atas. Mihadan. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, dalam Al-Quran, kita nak berhenti. Maksudnya berhenti macam mana? Kita baca ayat, katalah ayat tu ayat tu panjang dan di ujung tu adalah kalimah yang macam ni. Kalimah yang di ujungnya adalah baris 2 di atas. Itu dikatakan kita berhenti. Sebab kita dah baca panjang, kita berhenti kat sini. Bila kita berhenti pada huruf yang baris 2 di atas dan dia ada alif, maka dia akan ditukar kepada menjadi mad. Apa itu mad? Mad itu panjang. Dia akan bertukar menjadi panjang. Dah tak menjadi dah tidak lagi baris 2 di atas. Baris 2 di atas ni dah tak jadi, dah dibuang sebab kita nak berhenti. Bila berhenti dia akan jadi baris 1. Ni minta maaf, sepatutnya ada baris atas ni. Saya rasa saya terhilang. Mana-mana perempuan yang dah print asas siri 3 pelajaran 3 ni boleh gariskan atas ni baris atas ya. Terhilang barisnya kat sini. Okey. Ketika berhenti, baris 2 ni ditukar menjadi baris 1. Kat sini baris 1 ya. Perempuan boleh tandakan kat sini baris 1. Dan dibaca panjang 2 harakat. Jadi kita baca panjang da 2 harakat. Mihada, mihada. Jadi kita berhenti. Jadi dalam ayat ni dalam surah An-Naba juzuk 30. Alam naj'alil arda mihada. Dia berhenti. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Jadi kita berhenti mad iwad 2 harakat. Okey. Baik, seterusnya penerang kalimah yang seterusnya kita pergi ke bawah dulu. Hamzah baris atas a, waw baris mati au, ta baris atas ta tambah alif 2 harakat ta, au ta, dal baris 2 di atas dan, au ta dan. Jadi kalimah asalnya adalah au ta dan. Ketika berhenti, baris 2 ditukar menjadi baris 1 dan dibaca panjang 2 harakat. Jadi dia akan jadi macam ni. Tapi dalam Al-Quran, dia tak adalah tukar penulisan. Dalam Al-Quran, penulisannya memang macam ni. Cuma kita nak membacanya, kita kena baca macam ni. Iaitu baris 1, 2 harakat. Autada, autada, 2 harakat. Autada, 2 harakat ya. Okey, seterusnya hamzah baris atas a, zai baris mati az. Ni dalam siri 2 kita dah belajar ya. Az. Waw baris atas wa. Yang kecil ni puan-puan tuan-tuan, mana yang dah baru masuk siri 3, dalam siri 2 pun dah ada bentuk ni. Ini adalah alif. Alif yang macam ni. Dia bila di tengah-tengah, dia akan letak kecil. Jadi waw baris atas waw tambah alif, wa 2 harakat. Azwajan, azwajan, azwajan. Az ya, perempuan jangan bunyikan az. Jangan bunyikan az, dia tak ada qalqalah di situ. Azwajan, azwajan. Jadi kat situ tidak ada qalqalah. Puan-puan yang baru masuk boleh kita share. Tadi di awal live ini saya ada buat mukadimah sedikit, iaitu bila kita dapat share dan kita dapat jentik kawan-kawan untuk mahu juga belajar, dah dapat ibadah lagi di situ. Dan kawan itu pula dia dapat
kenalkan pada kawan-kawan yang lain, maka itu akan berterusan. Dia macam kalau puan belajar orang kata bisnes yang MLM tu, bila kita yang pertama, bila bersambung-sambung, maka semua kebaikan-kebaikan amal ibadah yang mereka buat tu akan saham dapat pada kita. Itu dinamakan dengan amal jariah. Jadi puan-puan boleh share untuk zentik kawan-kawan yang lain untuk mereka mahu belajar. Saya dah mukadimah tadi. Mana yang baru masuk tu nak dengar apa yang saya sampaikan dalam mukadimah tadi, kena ulang daripada awal ya untuk mendengar. InsyaAllah. Okey, baik, kita teruskan. Jadi puan-puan boleh share dulu untuk kita dapat ajak kawan-kawan untuk dapat sama-sama belajar membaca Al-Quran. Baik, seterusnya. Hamzah baris atas A, Zai baris mati, Zai, Az, Waw baris atas Wa tambah alif, Wa, Jim baris dua atas, Jan, Azwajan, Azwajan. Okey, seperti mana saya terangkan tadi, ketika berhenti, baris dua di atas ditukar menjadi baris satu dan dibaca panjang dua harakat. Ja. Jadi bacaan tu jadi macam ni. Ja, dah tak ada tanwin. Tetapi dalam Al-Quran tidak dibuat macam ni. Ya. Dia tetap macam ni. Cuma kita kena faham, kita kena baca dia panjang dua harakat. Dah tak ada bunyi tanwin tu. Dah tak ada bunyi baris dua tu. Okay. Jadi kita baca azwaja dua harakat. Ini berlaku ketika kita berhenti, puan-puan. Kalau kita baca Al-Quran, kita berhentikan suara kita, kita berhentikan ayat dan di ujungnya ada baris dua di atas, maka kita akan jadikan dia mad iwad dua harakat. Azwaja. Seterusnya, sin baris depan, su, ba baris atas, ba tambah alif, ba dua harakat, ta baris dua atas, tan, subatan, subatan. Ketika berhenti, baris dua ditukar menjadi baris satu dan dibaca panjang dua harakat. Subata, subata. Jadi kita baca dua harakat dan dua harakat. Okey, tapi dalam Al-Quran, sekali lagi saya ulangi, tulisannya kekal macam ni. Cuma kita jadikan macam ni dalam untuk memahami bacaan tu. Dia dah jadi dua harakat. Okey. Lam baris bawah li, ba baris atas ba tambah alif, liba dua harakat, sin baris dua atas san, libasan, libasan. Okey, ketika berhenti, baris dua ditukar menjadi baris satu dan dibaca panjang dua harakat. Libasa. Dua harakat ni puan-puan bila berhenti, bila kita berhenti bacaan Al-Quran, kita berhenti ayat menjadi mad iwad, dan saya nak tekankan di sini untuk jaga mad iwad. Jangan jadi macam pelajaran 1 mad arid li sukun dan juga pelajaran 2 mad lim. Apa yang jangan jadi macam tu, iaitu jangan jadi sama panjang dia. Kalau mad lim kita faham, kita baca dengan lebih panjang 4 harakat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau mad lim, li'ilafi Quraish. Dia lagi panjang. Tapi yang berhenti ini jangan panjang sangat. 2 harakat je. Kita gunakan jari. 1, 2, 1, 2. Dia naik 2 tangga je. Naik 1 tangga jadi 2. 1, 2. Alam naj'alil arda mihada. Mihada. Jangan jadikan macam yang tadi pelajaran 1, 2 ya. Sebab ada orang dia bila berhenti dia jadikan semua panjang sama. Alam naj'alil arda mihada. Jangan, 2 harakat saja. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Jadi 2 harakat. Jadi surah ni, perkataan ini semua datang daripada surah An-Naba juzuk 30. Okey. Jadi teruskan mim baris atas ma, ain baris atas a tambah alif 2 harakat, ma'a, shin baris 2 atas shan, ma'ashan. Jadi
Bila kita berhenti, baris 2 ditukar menjadi baris 1 dan dibaca panjang 2 harakat. Ma'asya, 2 harakat. Ma'asya. Baik, seterusnya kita latihan perkataan di bawah. Jadi, bila dalam Al-Quran, kita dah faham ya, bila berhenti, dia akan jadi mad iwad kat sini. Tapi jaga 2 harakat, jangan terlebih. Shidada, siraja, wahaja, ma'a. Okey, yang ni, yang nampak macam bendera ni, ini adalah mad wajib muttasil. Tapi dalam siri 3, ini pada pelajaran yang kelima. Jadi kalau puan-puan nanti baca dalam kelas masing-masing, tak perlu panjang sangat. Tapi kalau dah mendengar saya punya penerangan ini yang kat sini adalah 5 harakat, nak baca 5 harakat terus pun tak apa. Tapi pelajaran ini ada pada pelajaran 5 nanti. Okey. Jadi yang kita baca panjang 2 harakat hamzah. Okey. Tadi saya dah terangkan kat sini, setiap baris 2 di atas, di belakang, di ujung mesti akan ada alif. Ya, semua kecuali hamzah. Bila hamzah ni dia baris 2 di atas, di ujung dia tak ada alif, di tengah di ujungnya tak ada alif ya. Jadi tapi dia adalah mad iwad. Kita baca dengan 2 harakat. Seterusnya sim baris kita daripada atas bawah. Okey, kita ke atas. Sa baris atas sa, jim baris sabdu atas sajja. Kita dah belajar siri 2 dalam siri 2 kita dah belajar untuk baris sabdu. Sajja, sa gigit lidah, sad, sajja. Sajjaja, 2 harakat. Sajjaja, alfafa. Suara tak kuat? Puan-puan suara saya tak kuat ke? Puan Hayati kata suara tak kuat. Dah lari ke suara saya? Suara tak kuat. Puan-puan suara saya tak kuat ke? Puan Hayati kata suara tak kuat. Tapi tapi saya dengar kuat. Saya cuba dengar dekat Facebook. Okey. Puan Hayati, cuba puan-puan yang lain. Puan Nora, Puan Raima, Puan Kamaria, Puan Hayati. Okey tak suara saya? Puan Hayati, okey tak suara saya? Okey, sekarang dah okey ya? Okey, baik Puan Miswati. Puan Miswati boleh share untuk mad iwad ya. Ini adalah untuk asas siri 3 di Smart Talaki, iaitu kita belajar pelajaran yang ketiga iaitu mad iwad untuk kita faham. Jadi bila kita nanti baca Al-Quran kita faham. Okey, seterusnya sin baris bawah si, ra baris atas ra tambah alif 2 harakat, siro, siro, dan jim baris 2 atas kita baca dengan mad iwad. Siroja 2 harakat. Siroja. Okey. Okey, kita dah baca ni. Minta maaf yang daripada sini ya. Jadi puan-puan semua dah faham kat sini ya. Okey, sekali lagi saya baca sebab puan-puan yang siri 3 dia akan menggunakan rakaman ini untuk praktis. Okey. Jadi saya bacakan untuk puan-puan dapat dengar semua dan boleh praktis nanti sebelum baca dalam kelas. Shidada, wahaja, sajjaja, alfafa, siraja, ma'a, wa nabata, afwaja. Okey, itu 2 harakat. Baik. Okey, baik Puan Miswati, selamat bekerja sambil-sambil mendengar. Moga-moga bekerja sambil mendengar ini dapatlah juga kita selipkan ibadah-ibadah kita insya-Allah. Okey, kita masuk latihannya. Okey, latihan yang pertamanya iaitu latihan A, 3A. Latihan bacaan mad iwad. Puan Raimah dah okey dah Puan Raimah? Suara?
Okey, baik. Sekarang saya akan bacakan semua perkataan dalam Al-Quran. Ini semua dalam Al-Quran ni puan-puan. Ini semua ada dalam Al-Quran. Perkataan ini kita ambil daripada Al-Quran. Perkataan ini saya ambil daripada Al-Quran yang mana kita boleh berhentikan dengan mad iwad. Okey. Saya baca dan puan-puan jadikan rakaman bacaan ini untuk praktis sebelum baca di dalam kelas masing-masing. Jadi saya akan baca satu-satu. Jadi ini kita akan jadikan dengan berhenti, mad iwad. Abwaba. Di sini ada qalqalah, ba baris mati. Abwaba. Tapi kalau qalqalah di tengah-tengah kita bunyikan perlahan saja. Jangan baca ab. Itu kalau di ujung, di akhir. Ni di tengah-tengah kita bunyikan perlahan. Abwaba. Saraba. Mirsada. Ni kalau ikutkan dia ra ni kita nipis tapi dia dekat dengan huruf isti'la maka tebal. Mirsada. Ma'aba. Ahqaba. Sekali lagi saya baca satu-satu untuk puan-puan jadikan alat bantu untuk praktis insya-Allah. Abwaba. Saraba. Mirsada. Ma'aba. Ahqaba. Syaraba. Hamima. Ghassaqa. Jazaa. Yang ni adalah mad wajib muttasil 5 harakat. Tetapi dalam asas kita belajar mad wajib muttasil ini pada pelajaran yang kelima. Jadi kalau di sini puan-puan tak baca 5 harakat pun tak apa sebab kita tengah praktis apa yang kita dah belajar. Tapi sekiranya saya dah terangkan ini nak baca 5 harakat pun nanti tak apa. Tapi penerangan dia ada pada pelajaran 5. Jazaa. Wifaqa. Hisaba. Kizzaba. Kitaba. Azaba. Mafaza. A'naba. Jadi kita dah tak baca a'naban ni puan-puan. Saya ulang sekali lagi, mana yang baru masuk mungkin tak mendengar penerangan tadi, tapi ada rakaman nanti boleh dengarkan semula. Tulisannya adalah tanwin, ban, tapi kita dah tak baca. Kita dah jadikan dia mad iwad dengan 2 harakat. Dah tak ada bunyi N tu. Tanwin tu dah tak ada. A'naba. Atraba. Pastikan bunyi at, jangan at. Jangan at. Masih ada yang membunyikan qalqalah. At. Dia tak ada e. At. Atraba. Wa ka'sa. Dihaqa. Laghwa. Kizzaba. Jazaa. Ata'a. Hisaba. Khitaba. Saffa. Sawaba. Ma'aba. Azaba. Qariba. Turaba. Gharqa. Nashta. Sabha. Ini ada baris 2 di atas. Saya tertinggal satu lagi baris. Sabha. Sabqa. Amra. Yang ni bila mati kita ada bunyikan qalqalah. Sab. Tapi jangan terikut pula tak ada bunyi dekat sini tak ada. Dia ada qalqalah dengan ba dan juga yang lainnya. Ada lagi 4 huruf. Okey. Kat sini kita tutup rapat bibir. Amra. Amra. Idhama. Urfa. Asfa. 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 Pastikan huruf sad tu muncul sikit mulut. Asfa. Asfa. Nashra. Asfa. Nashra. Farqa. Dhikra.
zik. Angin tu bunyikan sedikit, zik, zik. Jangan zik. Jangan bunyikan qalqalah zik. Dia ada angin saja. Angin hamash, zik, zik, ra, nudra, kifata, wa amwata, furata, madhkura, basira, kafura, wasa'ira, kafura. Ni kafura, kafura. Kat sini tak ada alif. Kafura. Yang ni ada alif. Kafura. Baik. Saya akan baca sekali lagi untuk muka surat ini untuk perempuan yang baru naik siri 3 untuk lebih tepat membaca perkataan ini. Jadi saya akan baca satu-satu tanpa penerangan. Saya akan baca satu-satu untuk rakaman bunyi setiap perkataan. Abwaba, saraba, mirsada, ma'aba, ahqaba, syaraba, hamima, ghassaqa, jazaa, wifaqa, hisaba, kidzaba. Pastikan zal. Kidzaba, kitaba, azaba, mafaza, a'naba, atraba, wa ka'sa, dihaqa, lagwa, kidzaba, jazaa, ata'a, hisaba, khitaba, صفا, صوابا, مآبا, عذابا, قريبا, قريبا, ترابا, غرقا, نشطا, sabha. Kat sini ada baris lagi satu tertinggal. Sabha, sabqa, amra, idhama, urfa, asfa, nashra, farqa, dhikra, nudra, khifata, wa amwata, furata, madhkura, basira, kafura, wasa'ira, kafura, kafura. Pastikan dibaca dengan betul, ulang sehingga lancar. Jadi perempuan dah masuk siri 3 ni, pastikan setiap latihan kita baca dengan betul. Untuk latihan 3A ni adalah perkataan-perkataan yang bila berhenti jadi mad iwad. Baca panjang 2 harakat. Baik, kita masuk kepada latihan 3B. Kita akan membaca ayat-ayat surah An-Naba yang bila berhenti menjadi mad iwad. Baik perempuan yang baru masuk, Puan Ramah Kasim dan juga perempuan semuanya boleh share untuk kita jentik kawan-kawan saudara mara kita untuk mahu belajar membaca Al-Quran. Dan tadi di awal rakaman ni, di awal live ni saya dah buat mukaddimah. Ada 3 perkara yang Allah pilih ya untuk yang kita dapat. Allah pilih 3 perkara yang dapat dalam diri kita dan cuba kita kongsikan benda tu pada rakan-rakan lain. Jadi puan-puan boleh mendengar semula mukaddimah tersebut di awal rakaman ini insya-Allah. Okey, kita teruskan dengan latihan 3B. Ini dah ayat-ayat Al-Quran. Dalam siri 3 kita dah belajar membaca kalimah-kalimah ayat-ayat Al-Quran.
Jadi kita perlu belajar tajwid setiap tajwid yang ada. Tapi tajwid daripada setiap perkataan, daripada setiap yang kita dah belajar. Jadi yang tak ada, kita jangan buat dulu. Itu ada pada pelajaran yang seterusnya. Tapi insyaAllah bila kita dah faham, satu-satu kita akan mudah untuk faham semua insyaAllah. So, jadi kita belajar tajwid, cara baca tajwid tu satu-satu. Dan kita baca dalam ayat tersebut insyaAllah. Baik. Dan satu saya nak maklumkan, mungkin ada yang masih lagi tertanya atau pada yang pelajar baru. Ustaz, siri 3 ni ayat-ayat Al-Quran betul? Betul. Sebab kita dah masuk siri yang terakhir, belajar tajwid dan kita terus baca ayat-ayat dalam Al-Quran. Baik. Ustaz, boleh ke Ustaz macam kami ni wanita ni uzur Ustaz tak boleh baca uzur, tak boleh baca Quran, tak boleh solat ni, boleh ke Ustaz baca siri 3? Okey, baik. Yang pertama, siri 3 ini adalah belajar membaca, bukannya membaca Al-Quran, belajar membaca. Jadi bila kita belajar membaca, maka kita boleh membacanya. Kita belajar, bukan membaca Al-Quran, bukan membaca ayat-ayat Al-Quran, 3 muka, 1 muka, 2 muka, 3 muka, tidak. Kita belajar membaca menggunakan buku asas yang saya buat. Itu yang pertama, iaitu kita belajar membaca. Dan yang keduanya, kita ambil potongan-potongan ayat. Bukan ayat penuh ataupun bukan satu surah, bukan ayat satu muka surat, tidak. Kita hanya ambil satu-satu. Jadi yang keduanya adalah kita tidak membaca ayat Al-Quran itu sepenuhnya. Jadi boleh kita belajar. Jadi puan-puan yang asas siri 3 boleh teruskan kelas walaupun tengah uzur. Okey. Kelas Al-Quran, talaqi Quran sahaja yang bila uzur, kita hanya hadir mendengar sahaja. Kita tak boleh baca. Tapi untuk asas, kita boleh membaca. Baik, saya bacakan. Ni nun sabdu ni dengung, belum belajar lagi. Ada pada pelajaran 7 dalam buku ni kalau tak silap saya. Tapi kita boleh je mendengungkan. Sekiranya kita dah faham, kita boleh dengungkan. Tetapi pelajaran ini ada pada pelajaran yang seterusnya. Wannazi'ati gharqa. Gharqa. Ini yang mat iwan Wannazi'ati gharqa. Wannashitati nashta. Wannashitati nashta. Wassabihati sabha. Berhenti mat iwatnya pada sini. Kalau kata berhenti kat sini, katalah berhenti. Wassabihat. Ingat tak mat apa? Mat arid lisukun. Pada mat arid lisukun, bila kita berhenti macam ni, dia jadi panjang 4 harkat pada pelajaran 1. Tapi kat sini, pelajaran 3, mat iwat, kita berhenti kat sini. Kita tidak memberhentikan. Dan dalam ayat Al-Quran ini, memang kita akan berhentikan pada ayat ni. Wassabihati sabha. Ada qalqalah sabha. Wassabihati sabha. Fassabiqati sabqa. Falmudabbirati amra. Walmursalati urfa. Fal'asifati asfa. والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إما شاكي sekali lagi perempuan ni. Imma syakira. Imma syakira. Wa imma kafura. Baik. Tuan-tuan perempuan sekejap ya. Ada gangguan. Saya berhenti sekejap dalam 2 minit.
Baik, tuan-tuan, puan-puan, puan-puan, tuan-tuan, semua dengar suara saya dengan jelas. Puan-puan dengar tak suara saya? Terus kita nak sambung. Tadi ada gangguan sikit. Okey, baik. Dah okey dah. Baik, tadi kat mana ya puan-puan? Di perkataan. Okey, kita mulakan daripada sini. Falmulqiyati dhikra. Sekali lagi. Falmulqiyati dhikra. Udhran. Zal, gigit, jangan bunyikan udh. Dia tak ada bunyi kita sentuh je lidah. Udh. Udhran au nudhra. Udhran au nudhra. Imma. Ni ada wajibul gunnah kat sini. Tapi kita tak belajar lagi ya. Puan-puan, tuan-tuan, untuk yang dengung-dengung ini ada pada pelajaran yang seterusnya. Imma syakira. Imma syakira. Wa imma kafura. Mizajuha kafura. Mizajuha kafura. يفجرونها تفجيرا. يفجرونها تفجيرا. يفجرونها تفجيرا. شره مستطيرا. شره مستطير. Munculkan sikit mulut dekat huruf ta ni. تطيرا. تطيرا. شره مستطيرا. ولا شكورا. ولا زمهريرا. قطوفها تذليلا. قطوفها. قطوفها. قطوفها تذليلا. قدروها. قدروها تقديرا. Ada qalqalah kat sini. تقديرا. قدروها تقديرا. تسمى سلسبيلا. Tusamma. Ini kita dah belajar mim baris atas ada alif kecil 2 harkat. Yang macam ya ini adalah rumah saja. Tusamma salsabila. Amthalahum tabdila. Amthalahum tabdila. Amthalahum tabdila. Jadi itu adalah bacaan mad iwad ketika berhentikan ujung ayat yang ada yang terdapat baris 2 di atas dan di ujungnya ada alif. Itu adalah mad iwad. Baik. Pastikan dibaca dengan betul, ulang sehingga lancar. Jadi setiap siri 3 ni di bawah ni akan ada peringatan. Kalau kita tak lancar lagi, ulang lagi. Kita tak perlu untuk cepat-cepat habiskan. Kita nak cepat-cepat pandai, bukan nak cepat-cepat habiskan. Biar lambat tapi dapat. Jangan cepat tapi tak selamat. Kita nak cepat-cepat habis tapi tak selamat sebab baca tu tak tepat. Jadi kita kena faham kita nak belajar, bukan nak habiskan buku ya. Baik.
Saya teruskan lagi, kita dah berapa lama ni puan-puan, dah dekat sejam. Okey, satu lagi iaitu latihan 3C yang terakhir. Dan insyaAllah pada pelajaran seterusnya kita akan sambung esok. Okey, latihan 3C iaitu latihan membaca ayat Al-Quran yang terdapat mad iwad, iaitu di ujung ayat kita berhenti adalah mad iwad. Baik. Alam naj'alil arda mihada. Nampak? Ini perkataan yang dalam pelajaran tadi mad iwad ada perkataan ini. Perkataan ini kita berhenti mad iwad. Alam naj'alil arda mihada. Sekali lagi saya ulang ayat ni. Rakaman ini akan jadi rakaman untuk didengar oleh puan-puan untuk praktis macam mana cara nak baca. Jadi saya akan baca lagi sekali dengan satu-satu dengan lebih perlahan. Alam naj'alil arda mihada. Dha ni kena cepat masuk sini. Dha mi. Takut kita tekan arda, jadi panjang. Berhati-hati. Jadi kita kena cepatkan masuk ke mi ni. Alam naj'alil arda mihada. Wal jibala autada. والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا jangan jangan sentuh je وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا وجنات ألفافا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. Dekat sod ni fasli. إن يوم الفصل كان ميقاتا. وفتحت السماء. Kalau ikutkan dalam ayat Al-Quran, dekat sama ni dia ada bendera kat sini, mad wajib muttasil, ya. Jadi kalau kita baca kena panjang 5 harakat. Cuma dalam ni kita belum masuk pelajaran mad wajib muttasil pada pelajaran yang seterusnya. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Fakanat, ada angin sikit. Fakanat, huruf hamas. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Di sini perempuan ni ada ets dan sa. Berhati-hati dia berjarak. Fakanat saraba. Fakanat saraba. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Pastikan mad iwad ni 2 harakat je. Jangan berhentikan saraba. Jangan, 2 harakat saja. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada.
Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Nampak Hamzah ni? Hamzah ni dia dua harakat sebab dia berada di sebelah alif. Alif ni mad untuk Hamzah. Hamzah baris atas, tambah alif, dua harakat. Ma'aba. Lit-taghina ma'aba. Lit-taghina ma'aba. Labisina fiha. Kalau ikut pada tulis ayat Al-Quran, ha ni dia ada bendera di sini mad jaiz munfasil. Yang tu pada pelajaran yang seterusnya. Jadi kita boleh baca panjang 5 harakat. Tapi kalau kita tak panjangkan lagi 4 harakat kat sini, tak apa sebab kita masih lagi dalam belajar. Labisina fiha ahqaba. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum kanu la yarjuna hisaba. وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا إن للمتقين mafaza hada. Dalam ayat Al-Quran di sini ada mad wajib muttasil 5 harakat. Tapi dalam ni kita belum, kenapa saya tak letak di sini sebab kita belum belajar lagi mad wajib muttasil. Tapi sekiranya perempuan yang dah pernah baca, dah pernah belajar, boleh baca terus 5 harakat. Hada hada 5 harakat. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا. Jadi berhenti dengan mad iwad 2 harakat. Pastikan dibaca dengan betul, ulang sehingga lancar. Jadi puan-puan, tuan-tuan yang belajar asas, pastikan baca dengan betul, ulang sehingga lancar. Jadi kalau ustazah, guru-guru minta ulang, puan-puan ulang lagi sebab kita nak lancar insya-Allah. Baik puan-puan semuanya, demikian untuk hari ini iaitu asas membaca Al-Quran di Smart Talaki iaitu siri 3. Dalam siri 3 ini adalah banyak kita belajar tajwid, belajar membaca Al-Quran, cara bacaan tajwid, berhenti mad arid disukun, mad wajib, mad lim, dan hari ini mad iwad. Dah 3 kita belajar. Jadi bila kita dah faham, kita dah lepas siri 3, insya-Allah baca Al-Quran nanti kita dah faham. Kenapa baca ahqaba ustazah? Kenapa baca ahqaba? Kan ada tanwin. Kita dah faham sebab kita dah belajar di sini. InsyaAllah. Jadi nanti kalau kita dah masuk kelas Al-Quran, kita dah boleh masuk lagi satu kelas tajwid. Yang ni belajar cara tajwid. Dalam kelas tajwid kita akan menerangkan lagi hukum-hukum tajwid. InsyaAllah. Itu saja puan-puan, tuan-tuan semuanya yang mendengar, dan insyaAllah ini akan jadi rakaman untuk praktis sesiapa yang dah masuk siri 3 dan pelajaran 3. Jadi dah ramai yang minta untuk rakaman siri 3 sebab dah masuk. Jadi saya minta maaf sekiranya lambat untuk bagi sebab nak luangkan masa untuk rakam di live untuk siri 3 ni kadang kena betul-betul ada masa lah. Jadi insyaAllah saya dah dapat
tunaikan permintaan puan-puan untuk siri 3, tapi pelajaran 3 sahaja dulu. Ada 3 muka surat, ada 4 muka surat berserta dengan latihan ya. InsyaAllah esok saya akan cuba setiap hari kena rakam untuk siri 3. Esok kita dah masuk yang jaiz dan wajib mutasil tu. Yang 5 harakat dan 4 harakat tu. InsyaAllah. Jadi esok kalau boleh pagi, kalau tak dapat petang, insya-Allah. Baik puan-puan semuanya, semoga Allah mudahkan semuanya untuk belajar membaca Al-Quran dan semoga setiap apa yang kita belajar menjadi ibadah pada kita. Sebab perempuan kita belajar ini belajar kalamullah, belajar kalimah-kalimah Allah, ayat-ayat suci Al-Quran, ayat-ayat Allah, surat daripada Allah. Kita belajar yang tu. Kita belajar surat daripada Allah. Kita kadang nak belajar daripada buku seseorang pun kita dah rasa respect pada orang tersebut. Kita rasa ilmu bermanfaat atas buku-buku yang mereka buat. Tetapi ini Al-Quran puan-puan. Lebih hebat daripada segala penulis. Dan pastikan kita jadikan bacaan kita tadi memang betul dari segi cara membacanya. Semoga dengan masa yang kita luangkan dengan Al-Quran, bukan saja ilmu, bukan saja ibadah, bukan saja keberkatan, tetapi menjadi syafaat yang paling penting, iaitu syafaat. Makna syafaat adalah pertolongan. Kita ni tak ada ibadah kita yang mampu selamatkan kita. Kalau nak timbang dengan dosa kita puan-puan, apa yang dapat selamatkan kita adalah rahmat Allah dengan syafaat. Dan salah satunya adalah kita kena banyak baca Al-Quran. InsyaAllah. Semoga menjadi ibadah yang memberikan keberkatan dan syafaat kepada kita. Dan puan-puan, saya doakan terus istiqamah di Smart Talaki. Saya doakan terus dapat belajar hingga boleh baca Al-Quran, hingga suka baca Al-Quran. InsyaAllah. Semoga semuanya Allah mudahkan. Sekian untuk hari ini. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puan-puan, jangan lupa share dan like untuk saya dapat, okey, puan-puan ini luangkan masa. Jadi saya mendoakan siapa yang meluangkan masa hari ini untuk mendapat keberkatan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.